Tahu ke tidak sebenarnya apa hari pembalasan itu? Allah Subhanahu Wa Taala ulang 2 kali. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ulang 2 kali, itu bukan menunjukkan yang ayat ini tersalah hantar, tersalah hantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersalah utus, tidak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Masih Manfaat. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang melakukan kerosakan yang fujar, golongan abrar dan fujar. Al-fujjar mereka duduk dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Dan mereka akan masuk ke dalamnya pada hari ad-din tadi, hari akhirat, hari kiamat. Namanya Yaumaddin. Cuma kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah kali ini Allah menyebutkan tentang hari ad-din pula, hari agama. Kerana dalam surah Al-Infitar ini Allah menekankan tentang sama ada engkau memilih agama Allah ataupun tidak. Maka hari kiamat itu juga Allah gunakan sebagai hari ad-din, Yaumaddin dalam surah ini. Sebagai satu bentuk penekanan kepada pentingnya untuk berada bersama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hum anha bighaibin. Dan sekali-kali mereka takkan ghaib, takkan boleh absent. Takkan boleh tak hadir. Kalau masuk penjara dunia, ada hari dia sakit ke dan seumpamanya, dia boleh skip aktiviti hari tu di penjara. Tapi tidak kepada ahli neraka. Dia sakit ke, dia punya kulit merekah ke, dia punya jantung terburai ke, dia tetap akan didatangkan dengan azab, bahkan azab itu bertambah-tambah. Azab di neraka itu bertambah-tambah. Dia takkan sama hari ini dengan esok. Aduh, esok nak kena hadap lagi benda ni. Tak, esok lebih dahsyat daripada hari ini. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kalian tentang apa itu hari pembalasan, hari Yaumuddin yang saya terjemahkan sebagai hari agama tadi. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahu ke tidak sebenarnya apa hari pembalasan itu? Allah Subhanahu Wa Taala ulang 2 kali. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ulang 2 kali, itu bukan menunjukkan yang ayat ini tersalah hantar, tersalah hantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersalah utus, tidak. Tetapi memang ianya satu bentuk penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Hari itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana tak ada satu orang pun dia itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Dia tak boleh nak tolong orang lain. Dia itu sendiri ada masalah dengan diri dia. Dia itu sendiri ada tanggungjawab ke atas diri dia. Dia tidak mempunyai tanggungjawab, dia tidak mempunyai kekuatan untuk mempertanggungjawabkan orang lain. Wal amru yauma idzin lillah. Dan hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuasaan secara mutlak sehingga tak ada orang lain boleh direngankan ataupun boleh di-excusekan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala was giving manusia, jin dengan kasih sayangnya, dengan toleransinya. But then hari kiamat adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengotakkan segala janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebar dan hari di mana murka Allah Subhanahu Wa Taala bertebaran. Dan tentunya murka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang paling ditakutkan. Dan ketahuilah, kita tidak pernah membayangkan bagaimana dahsyatnya murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari itu adalah amru yauma idzin lillah. Hari di mana semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tak boleh nak ejaz dah.
tak boleh nak ijaz. Wallahu alam. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء